Matematik tahun 3 muka surat 100. Tambah dan tolak masa. Soalan A, 50 jam tambah 2 jam. 50 tambah 2, kita akan dapat 52 jam. Lepas tu, ke atas, 52 jam tolak dengan 3 jam. 52 tolak 3, kita akan dapat bahaginya adalah 49 jam. Soalan B, 46 minit tolak 10 minit. 46 tolak 10, kita akan dapat baki 36 minit. Lepas tu tambah pula dengan 17 minit. 36 tambah 17, kita akan dapat 53 minit. Soalan C, 55 saat tolak 36 saat tambah 21 saat. Jadi kita tolak dulu 55 saat tolak 36 saat, kita akan dapat 19 saat. Lepas tu kita tambah pula dengan 21 saat. 19 tambah 21, kita akan dapat 40 saat. Soalan D, 5 jam 38 saat. 5 jam 38 minit tambah 2 jam 45 minit tolak 2 jam 25 minit. Jadi kita tambah dulu 5 jam 38 minit tambah 2 jam 45 minit. Kita tambahkan macam biasa. 38 tambah 45, kita akan dapat 83. 2 tambah 5, kita akan dapat 7. 38 tambah 45, kita akan dapat 83. Okey, lepas tu kita tolak pula dengan 2 jam 25 minit. Kita tolakkan. 83 tolak 25, kita akan dapat 58. 7 tolak 2, kita akan dapat 5. Jadi jawapannya adalah 5 jam 58 minit. Soalan E, tambah 34 minit 15 saat dan 5 saat. Kemudian tolak 2 minit 30 saat. Jadi kita tambah dulu 34 minit 15 saat tambah 5 saat. Jadi 15 saat tambah 5, kita akan dapat 20 saat. 34 minit ke bawah. Lepas tu kita tolak pula dengan 2 minit 30 saat. Jadi 20 tolak 30 tak boleh. Jadi 20 ni kena pinjam sebelah daripada 4. Daripada minit. Okey. 4 jadi 3. 1 minit akan diberikan kepada saat, iaitu tambah 60. Kenapa tambah 60? Sebab tambah 60 saat. Sebab apa kena tambah 60 saat? Sebab 1 minit sama dengan 60 saat. Okey, saya harap pelajar boleh ingat dan faham. 1 minit adalah 60 saat. Sebab itulah tambah 60 saat. Jadi 60 tambah 20, kita akan dapat 80. 80 tolak 50, 80 tolak 30, 80 tolak 30, kita akan dapat 50. Sebab itulah tulis dekat sini 50 saat. 33 tolak 2, kita akan dapat 31. Jadi ini adalah jawapannya.